makanan, tiba-tiba anda terbau bau yang kurang menyenangkan atau meloyakan datang dari parit atau longkang yang tersumbat. Masalah ini hanya timbul apabila pemis makanan tidak memasang grease trap, iaitu perangkap minyak, dan mengalirkan sisa lemak dan minyak ke parit awam. Ada juga premis yang telah memasang perangkap minyak namun tidak mengambil peduli untuk menyenggara secara berjadual. Mari kita lihat contoh perangkap minyak yang berfungsi. Ditapis dalam ini, kemudian ini minyak dan air bersih akan keluar melalui lubang ini. Seterusnya, mari kita lihat perangkap minyak yang tidak diselenggara. Sepatutnya perangkap minyak hendaklah diselenggara pada setiap hari. Secara umumnya, perangkap minyak adalah berfungsi bagi mengasingkan sisa makanan dan minyak dari air limbah sinki dan tempat membasuh. Selain daripada menimbulkan bau yang kurang menyenangkan, ia juga boleh membawa kepada kehadiran makhluk perosak seperti tikus, lipas, nyamuk dan sebagainya. Ini juga mengakibatkan pencemaran alam sekitar dan menjejaskan imej sesuatu kawasan maupun bandar yang terkenal di kalangan para pelancong. Kesemua pengusaha premis makanan hendaklah memasang perangkap minyak dan menyelenggara secara berjadual. MBPP akan mengambil tindakan tegas penguatkuasaan kepada pengusaha premis makanan yang tidak mematuhi peraturan ini mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976 Seksyen 69 melakukan sesuatu kacau ganggu atau meletakkan apa-apa kotoran atau menyalurkan atau menyebabkan disalur di dalam atau di atas tebing mana-mana anak sungai, saluran parit awam atau alur-alur air. Denda sebanyak RM10,000 akan dikenakan kepada pengusaha premis makanan yang didapati tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh MBPP. Utamakan kebersihan. Negeri kita, tanggungjawab kita.